Puan Dipertua, selepas pindaan Akta Kesihatan Mental pada tahun 2023, khususnya pindaan terhadap Seksyen 11, Pegawai Perubatan KKM telah dikeluarkan daripada senarai pegawai intervensi krisis yang diberi kuasa untuk menjalankan penangkapan terhadap pesakit mental. Dalam situasi yang melibatkan individu yang dipercayai mengalami gangguan mental tetapi enggan mendapatkan rawatan, terutamanya apabila mereka menimbulkan kacau bilau yang mungkin menjejaskan keselamatan awam, pegawai perubatan KKM tidak lagi mempunyai kuasa untuk menahan atau membawa individu tersebut untuk mendapatkan rawatan di bawah akta berkenaan. Jadi, bila anggota polis ataupun pegawai Jabatan Kebajikan ataupun pegawai PBT mengambil tindakan untuk menahan individu yang kurang siuman tersebut, mereka tak tahu macam mana menangani individu tersebut kerana mereka tidak berpengalaman dalam bidang perubatan psikiatri. Jadi saya ingin menyeru KKM meminda akta tersebut dan mengembalikan pegawai KKM dalam Seksyen 11 dalam Akta Kesihatan Mental 2023.